apa yang sangat mendukacitakan golongan muda hari ni, bila kita tengok sistem pencen ni pun dah dihapuskan. Jadi kalau kita lihat ya, kerajaan yang mana bekerja dengan kerajaan ni mungkin gajinya tidaklah sebanyak mana. Jadinya bila gajinya rendah, KWSP-nya pun dicarum rendah. Jadi amatlah membimbangkanlah bilanya dah tak ada pencen. Jadi saya nampak, saya pastilah sebagai anak muda saya dengar ramai keluhan yang cakap sekarang ni walaupun kerja dengan kerajaan pun dah tak ada security. Di mana kalau kita lihat kerajaan ni, kalau kita compare dengan syarikat swasta, di mana syarikat swasta ni dia mementingkan keuntungan, dia melihat dia punya profit, dia punya income. Tapi kerajaan sebagai salah satu tanggungjawab kerajaan ni ialah untuk sistem jaminan sosial. Jadi rasa memandangkan Cik Farid pun dah biasa kan kerja, antaranya ialah pernah kerja dengan menteri, mengubal polisi. Jadi ada komen tak berkenaan dengan sistem pencen yang dihapuskan ni dan efeknya kepada anak muda? Pertama sekali, efek yang terbesar adalah kurangnya minat anak muda lah untuk berkhidmat dalam sektor kerajaan. Sedangkan keperluan dalam sektor kerajaan tu tinggi. Kan? Contohnya, kalaulah gaji tidak tertimpa dan tambahan tak ada pencen, siapa lagi nak kerja di hospital kerajaan? Siapa lagi nak kerja sebagai cikgu di sekolah kerajaan? Jadi itu semua critical punya career, critical punya jawatan yang mana ianya penting kan, sebab sektor pendidikan dan perubatan ni. Jadi kalau sistem pencen ni, bukan kalau lah, sebenarnya dah dihapuskan OIB kan. Jadi kesan dia adalah orang tak minat lagi lah dengan kerja kerajaan dan dia orang akan pergi ke swasta.